Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Hasna dan Puan Nazima dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan pelan intervensi tingkah laku kumpulan kami. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Hana, Aina, Hawa, Aklia, Azian dan juga Umaira. Bagi biodata guru kami, guru yang telah kami interview bernama Cikgu Habibah binti Hazir yang berumur 39 tahun. Jawatan guru ini ialah guru pendidikan khas dan bertugas di SMK Kajang Utama. Tahap pendidikan Cikgu Habibah ialah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas UKM. Dan cikgu ini telah berkhidmat selama 14 tahun. Cikgu ini mengambil pengkhususan pendidikan khas pendengaran. Bagi biodata pelajar pula, pelajar kami bernama Amar Syamil bin Abu Bakar. Dia berumur 15 tahun, dia berada di kelas 3 tulis. Tahap Amar ialah murid berkefusian rendah. Dan kategori kurang upaya Amar ialah ketidakupayaan pelbagai iaitu kurang upaya fizikal dan juga masalah intelektual. Untuk dapatan PTR pula, yang pertama adalah tingkah laku sasaran di mana Amar suka memukul rakan sekelas apabila dia mendengar bunyi bising, apabila rakan-rakannya membuat bunyi bising. Untuk fungsi tingkah laku pula, Amar melakukan perkara tersebut untuk mengelak daripada kawannya berbuat bising dan juga dia sukakan ketenangan. Matlamat intervensi yang kami lakukan adalah untuk hentikan perbuatan Amar yang suka memukul kawan semasa di dalam kelas, dan intervensi kami yang kami lakukan ialah token ganjaran dan juga calm zone. Bagi carta ABC, bagi A ialah antecedent iaitu rakan membuat bising. B ialah behavior dan pelajar tersebut akan memukul kawannya yang bising. Dan C ialah consequence iaitu guru bawa keluar ke taman atau kebun sekolah untuk tenangkan pelajar tersebut. Saya Hawa Zulaikha binti Yusuf, A209849 akan menyambung pembentangan dengan strategi proaktif. Apa itu strategi proaktif? Ia merupakan pendekatan yang dirancang dan diambil sebelum berlakunya suatu masalah tingkah laku. Tujuan ia diambil adalah untuk mengurangkan kecenderungan masalah tingkah laku daripada berlaku. Strategi yang pertama iaitu guru menyediakan ear defender atau headphone untuk dipakai oleh murid tersebut. Alat ini sesuai dipakai ketika kelas mula menjadi bising, sebagai contoh apabila murid lain mula menjerit. Langkah ini dapat mengurangkan sensitiviti terhadap bunyi dan dapat mengelakkan tingkah laku agresif daripada berlaku. Strategi proaktif yang seterusnya iaitu dengan menggunakan kad bersimbol ataupun kad yang berwarna yang dipanggil sebagai jadual visual. Kad ini berfungsi sebagai isyarat untuk menyatakan ketidakselesaan. Sebagai contoh, murid dapat mengangkat kad berwarna merah apabila diri berasa terganggu akibat suasana yang bising. Jadi, guru boleh membawa murid tersebut ke zon yang tenang supaya tingkah laku yang agresif seperti tindakan memukul kawan tidak berlaku. Strategi proaktif yang ketiga, guru memberi amaran awal kepada murid tersebut bahawa kelas akan menjadi bising. Strategi ini dapat membolehkan murid bersedia secara emosi dan dapat menggunakan strategi untuk mengawal emosi supaya tingkah laku yang agresif tidak berlaku. Saya akan menerangkan langkah intervensi yang digunakan. Yang pertama, peneguhan positif. Cikgu akan beri pujian secara lisan apabila murid menunjukkan tingkah laku baik semasa PDP. Contohnya, bagus awak duduk diam dalam kelas hari ini. Ini untuk galakkan tingkah laku positif berulang. Yang kedua, token ganjaran. Murid akan diberi token jika tidak menunjukkan tingkah laku positif seperti memukul. Apabila cukup 10 token, mereka akan dapat ganjaran. Kaedah ini membantu murid lebih bermotivasi untuk kawal tingkah laku. Yang ketiga, hands to self. Guru akan ingatkan murid cara penggunaan tangan yang betul seperti high five, salam atau tepuk tangan. Ini untuk menggantikan tingkah laku agresif dengan tindakan yang lebih sesuai. Langkah intervensi yang seterusnya ialah penyesuaian emosi.
Guru perlu menerangkan tentang sesuatu situasi, contohnya situasi marah. Guru perlu terangkan kenapa cikgu marah. Cikgu marah sebab dia memukul kawan. Guru juga perlu terangkan cara untuk keluarkan emosi dengan betul. Contohnya, kalau sedang marah, tak boleh pukul orang, perlu duduk diam saja. Kemudian, guru boleh memberi satu lembaran kerja sebagai aktiviti kepada murid tentang penyesuaian emosi. Murid hendaklah menyesuaikan gambar emosi tersebut dengan betul. Hal ini membolehkan murid kendalikan emosi dengan baik setelah mengetahui emosi yang sepatutnya digunakan di dalam kelas. Bagi langkah Langkah intervensi untuk intervensi Kamzon yang pula, seterusnya ialah apabila penyesuaian emosi. Amar merasa Guru perlu marah, menerangkan mula untuk tentang memukul sesuatu kawan-kawannya, situasi, guru-guru contohnya boleh situasi membawa marah. Amar ke Guru ruangan perlu terangkan kenapa yang cikgu dinamakan marah. Kamzon. Cikgu marah Kamzon ini sebab dia merupakan memukul satu kawan. ruangan kecil di Guru mana juga perlu murid-murid terangkan cara untuk boleh keluarkan menenangkan diri emosi mereka dengan dan betul. cuba Contohnya, untuk mengawal kalau emosi sedang mereka. marah, tak boleh Bila pukul itu orang, juga, perlu duduk ruangan diam itu saja. dilengkapi dengan Kemudian, permainan-permainan guru sensori boleh yang memberi satu membolehkan lembaran kerja Amar sebagai untuk aktiviti tenangkan kepada diri. murid Bagi tentang langkah penyesuaian intervensi emosi. untuk Kamzon Murid pula, hendaklah apabila menyesuaikan gambar Amar emosi merasa tersebut marah, dengan mula betul. untuk memukul Hal ini kawan-kawannya, membolehkan guru-guru murid boleh membawa kendalikan Amar emosi ke dengan ruangan baik setelah yang mengetahui dinamakan emosi Kamzon. yang Kamzon ini merupakan sepatutnya satu ruangan digunakan di kecil dalam di mana kelas. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan kesimpulan, iaitu yang pertama, analisis keberkesanan intervensi. Jadi, intervensi yang dicadangkan ini sangat sesuai kerana ia dapat menggabungkan penugahan positif dan juga token ganjaran bagi menggalakkan tingkah laku positif. Dan yang kedua, membantu murid ini mengawal emosi melalui aktiviti penyesuaian emosi dan juga calm zone. Dan yang ketiga ialah mengajar kemahiran sosial seperti hand to self untuk mengurangkan tingkah laku agresif. Bagi tahap jangkaan hasil intervensi pula tinggi sekiranya murid memberikan respon yang positif terhadap penugahan dan juga sistem token ganjaran. Dan yang kedua, strategi hand to self juga dapat diamalkan secara konsisten semasa PDP. Dan yang ketiga, murid menggunakan calm zone untuk mengawal emosi sebelum bertindak. Dan yang terakhir ialah aktiviti penyelesaian emosi dapat dijalankan secara berterusan bagi membantu murid mengenal pasti dan mengurus emosi mereka. Seterusnya ialah faktor kejayaan dan juga faktor kegagalan. Antara faktor kejayaan ialah pertama, penggunaan penugahan dan juga token ganjaran secara konsisten. Dan yang kedua, murid memahami dan juga mengamalkan strategi hand to self. Dan yang ketiga, murid menggunakan calm zone apabila berasa marah ataupun tertekan. Antara faktor kegagalan pula ialah penugahan dan juga token ganjaran tidak diberikan secara konsisten. Yang kedua, murid kurang berminat terhadap ganjaran yang disediakan. Dan yang terakhir ialah murid enggan menggunakan calm zone atau mengikuti arahan guru. Kesimpulan bagi strategi proaktif ialah strategi proaktif merupakan pendekatan yang memberi penekanan kepada pencegahan masalah tingkah laku sebelum ia berlaku melalui penggunaan peneguhan positif, token ganjaran, pengurusan emosi dan ganjaran kemahiran sosial. Pendekatan ini membantu murid memahami tingkah laku yang diharapkan serta meningkatkan kawalan diri dalam pelbagai situasi. Pelaksanaan strategi proaktif secara konsisten dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, selamat dan kondusif. Selain mengurangkan tingkah laku yang mencabar, strategi ini turut menyokong perkembangan emosi, sosial dan akademik murid secara berterusan.